Hey, what's up guys? Korang tengah tertekan ke tu? Tak apa. Mari kita sejukkan badan dengan buat pisang sagu gula Melaka. Dia senang je, pakai 4 bahan utama saja. First, ambil 5 biji pisang. Yang ni make sure guna pisang yang betul-betul masak, bukan pisang yang mentah bergetah semua. And then ambil 4 ketul kecil gula Melaka macam ni, hiriskan juga. Lepas tu korang masakkan sagu sikit. Nak warna merah, hijau, clear, tak kisahlah. Okay, first masukkan gula Melaka tadi. Tambahkan setengah cawan air. Masukkan pisang yang kita potong tadi. Korang masak sampai pisang tu dah lembut macam ni. And jangan lupa masukkan secubit garam. Aku lupa nak record part tu. Baru masukkan kita punya sagu yang dah masak tadi. Itu saja. Masak sekejap. Lepas tu letak tepi, bagi dia cool down dulu. Barulah kita serve kat dia ke atas ais. Kalau serve panas-panas, cair nanti ais tu. Letak kat atas ais. Baru kita tuangkan susu cair. Look at the view. Tenung, tengok. Sangatlah sedap pemandangan ni. Makan sejuk alu kat tekak dengan rasa manis gula Melaka, pisang dengan lemak susu cair. Sangatlah sedap. Nampak pisang tu, makan sejuk-sejuk.